Ok geng, Mugen untuk HRV Malaysia Mirror. Sayangnya tapak dia ni untuk step wagon baru, tak sama. So tak apa, kita akan cuba modify bagi boleh masuk. Lepas tu biru dia ni cantik lah. Ni biru macam pudar sikit. Oh, tengok biru dia ni. Oh lama. Mugen original. Letak dia ni harga meninggal kat 2000. Meninggal harga. Cara nak buka dia, nampak dia dah terkeluar dah casing daripada plastik dia. Macam ni daripada plastik dia ni. Panaskan, tekan. Mugen hati-hati. Okey, berjaya buka. Tak senang dia, tak senang. Hati-hati harga mahal gila. Salah buka pecah, mampus korang. Okey dah. Projek gila kan. Dah siap Mugen, belum cuci lagi. Ini yang sekarang aku pakai blue mirror aftermarket je. Yang aftermarket signal dia ada sequential kat macam ni dari bawah. Lepas tu kalau kita start kereta, aku dah tukar dengan lampu merah. Ni lampu merah macam tu lah. So kita tengok Mugen macam mana pula. Buka casing ni umpis saja. Tu dia, siap pasang geng. Side mirror ni besar sikit hampir-hampir nak langgar atas tu. Okay, so kita start tengok dia menyala macam mana. Tu merah Mugen merah bagi signal. Tu dia, siap kan. Tengok test tengok adjust. Boleh nampak bawah boleh, atas boleh. Settle kan. Lama settle. Ini yang sekarang. Yang belakang dia ini blind spot. Ini ambil signal plug and play saja. Buat plug and play saja. Okay, ni dulu aku kena tapping kalau pakai yang sequential signal ni kan. Sekarang yang ni plug and play je. Ini pun aku buat sequential. Settle Mugen. Lama Mugen ni. Siap pasang sebelah kiri. Jom test. Ini sebelah kiri, start kereta. Mugen kontak. Okay, test adjust tengok gerak ke tak gerak. Gerak kiri kanan. Jom kita test kat jalan raya. Ada gegar tak ada gegar. Signal dulu ada 6. Okay, double signal pun ada function. Siap. Syok betul Mugen ni. Jom test atas jalan tengok. Memang betul-betul tak silau langsung geng. Memang betul-betul dia dim kan. Okay, ni rear view auto dim Tengok sini beza dia. Tengok lampu ni, lagi kecil. Betul-betul tak silau punya. Lagi dia dim Nampak? Padu. Ini baru betul Mugen.